Jom kita selongkar salah satu penjara paling ngeri di dunia. Satu tempat yang dibina dengan satu je tujuan, kurung penjenayah paling berbahaya dan pastikan diorang takkan jejak dunia luar lagi. Cuba kau bayangkan satu tempat ni, kawalan dia bukan biasa-biasa. Sekali kau dah masuk, memang tak ada jalan keluar. Bukan setakat tu je, kau langsung takkan nampak cahaya matahari sampai bila-bila. Inilah realiti untuk berpuluh ribu banduan di El Salvador. 40,000. Ini bukan nombor biasa. Ini kapasiti untuk pusat tahanan keganasan atau nama glamour dia, CICOT. Sebuah penjara mega dibina khas untuk sumbat semua ahli geng paling ganas kat El Salvador. Gila kan? 40,000 orang, semua dalam satu tempat. Okey, macam mana semua ni boleh jadi? Jom kita undur sikit. Dulu, El Salvador ni terkenal sebagai salah satu negara paling bahaya di dunia. Geng-geng macam MS-13 dan Barrio 18 ni memang berkuasa dekat jalanan. Rakyat semua hidup dalam ketakutan. Tapi, semua tu berubah bila Presiden Nayib Bukele isytihar perang habis-habisan lawan diorang. Mac 2022, darurat diisytiharkan dan dalam sekelip mata je, lebih 64,000 orang yang disyaki gangster kena tangkap. Bila dah ramai macam ni, penjara biasa memang tak muat. So, kerajaan perlukan satu solusi yang drastik. Dari situlah lahirnya idea untuk bina CICOT. Okey, sekarang jom kita masuk ke dalam kubu ni. CICOT ni bukan penjara biasa tau. Ia macam sebuah benteng yang mustahil untuk ditembusi. Tak kiralah dari luar nak masuk atau dari dalam nak keluar. Tengok je lah pertahanan dia. Tembok konkrit setinggi bangunan 3 tingkat, siap dengan pagar elektrik. Ada 19 menara pengawal dengan sniper kat setiap penjuru. Dan seluruh kawasan ni dikawal 24 jam oleh 600 askar dan 250 polis. Ini bukan penjara, ini dah macam pangkalan tentera. Nak masuk pun dah satu hal, kau kena lalu scanner badan penuh macam kat airport. Lepas tu masuk bilik khas untuk semua pakaian kau digeledah. Ada imbasan biometrik, scan muka dan setiap langkah tu kau akan lalu beberapa lapisan pintu kululi yang tebal gila. Pintu-pintu keluli inilah penamat dia. Untuk banduan, sekali jejak kaki kat dalam, ia adalah perjalanan sahala. Tak ada pusing balik. Inilah rumah terakhir diorang. Dan dekat sinilah kita nampak falsafah sebenar CICOT. Penjara ni bukan nak pulihkan banduan. Lupakan semua tu. Tujuan dia satu je. Kurung kunci dan pastikan diorang ni tak akan membahayakan sesiapa lagi sampai bila-bila. Mesej dia simple je. Lupakanlah niat nak lari. Memang mustahil. Tak ada kompromi. Tapi, ada satu benda yang menarik. Sebelum kita tengok nasib banduan, jom kita tengok apa yang pengawal penjara dapat. Dorang ada gym, asrama selesa, siap ada kedai gunting rambut. Sebab kerja dorang ni memang stressful gila, jadi kebajikan dorang kena jaga betul-betul. Dan sekarang kita masuk ke bahagian yang paling intens. Dunia di sebalik tirai besi. Dekat sinilah geng MS-13 dengan Barrio 18 yang dulu musuh ketat kat jalanan, sekarang kena duduk sekali dalam satu sel. Benda pertama yang akan buat kau terkejut, keadaan sel dia. Setiap sel untuk 100 orang, tapi katil besi cuma ada 80. So, apa jadi? Setiap malam, 20 orang kena tidur atas lantai konkrit yang sejuk. Bergile-gile. Kehidupan harian diorang memang perik. Tidur tak ada selimut, tak ada bantal. Hubungan dengan dunia luar putus terus. Family tak boleh datang melawat. Makanan, nasi dengan kacang. Setiap hari. Kalau ada yang cuba buat hal, hukumannya kurungan solo dalam sel gelap. Cuba bayangkan tekanan mental hidup macam ni. Siang dengan malam tak ada beza. Lampu ni bukan je untuk kawalan, tapi untuk hancurkan semangat dan deria masa diorang. Rutin diorang, boleh kata tak ada rutin pun. Hampir 24 jam terkurung dalam sel. Diorang cuma dapat keluar 30 minit je sehari untuk exercise. Itu pun senaman biasa je. Perbicaraan mahkamah pun buat online sebab diorang memang tak akan dibenarkan keluar dari penjara ni, walau apa pun alasan. Jadi, siapa sebenarnya penghuni-penghuni neraka ni? Ada yang mengaku bunuh 30 orang. Ada yang bunuh atlet negara. Tatu kat badan diorang tu bukan hiasan tau. Ia rekod jenayah. Tatu kubur contohnya. Satu kubur untuk satu mangsa yang dia dah bunuh. Ada seorang ahli MS-13 yang bunuh 30 orang ni, dia mengaku menyesal. Dia kata dia menangis setiap hari. Dia join geng ni masa umur 11 tahun dan sekarang hidup dia akan habis dalam CICOT. Tapi, penyesalan dah tak boleh ubah apa-apa. Semuanya dah terlambat. So kita dah tengok betapa ngerinya keadaan kat dalam, tapi apa pula kesan penjara kejam ni pada negara El Salvador? Kat sini cerita dia jadi lagi menarik. Kita beralih dari dalam penjara keluar.
Dan hasilnya, lepas Presiden Bukele lancarkan perang lawan geng dan bina CCOCT, sokongan rakyat pada dia melambung naik. Dari 50% tahun 2019, naik sampai 85% tahun 2024. Kenapa sokongan dia tinggi sangat? Walaupun tindakan ni dikritik teruk oleh Badan Hak Asasi Manusia, majoriti rakyat El Salvador untuk pertama kali dalam hidup diorang akhirnya rasa selamat. Diorang boleh jalan-jalan tanpa rasa takut. Kedai pun boleh buka dengan aman. Dan ini membawa kita kepada satu soalan besar. Adakah berbaloi korbankan hak asasi segelintir penjenayah ganas untuk keamanan satu negara? Adakah model CCOT ni satu penyelesaian yang bijak atau satu langkah yang dah melampaui batas? Soalan ni sampai sekarang orang masih berdebat. Memang gila kan cerita CCOT ni, tapi percayalah, ini baru permulaan. Ada banyak lagi kisah-kisah pelik dari seluruh dunia yang kita akan bongkarkan. So, jangan lupa ikuti kami untuk episod seterusnya. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!